Ramai yang baca macam ni. Wajhillah. Dibaca satu harakat je dekat kalimah Allah tu. Wajhillah. So, bacaan tu salah. Yang betul adalah kita kena baca panjang pada kalimah Allah tu. Wajhillah. Okey, contoh lain. Yattaqillah. Tu yang betul. Kalau salah, baca satu harakat je. Yattaqillah. Yang tu salah. Okey, kalau bacaan sambung, contohnya fattaqullaha mastata'tum. Dekat kalimah Allah tu tetap kena panjang. Okey, salah kalau baca macam ni. Fattaqullaha mastata'tum. Dibaca pendek pada Allah tu salah. Okey, sekarang ni mana satu bacaan saya yang betul? A. Qulillahumma malikal mulk. B. Qulillahumma malikal mulk. Cuba komen A ke B?